Hari ni kalau tak ada apa hal nak ke Johor ni. Itu pun dia tanya nak hantar pakai towing ke? Takkan hantar pakai towing. Apa barang? Hantar on the road lah. Abang ni nak tengok dia punya mesin dia. Tengok macam mana jalan jauh okey ke tak okey ke. Nak tengok enjin dia. Sekejap kita buka bonnet tu. Enjin dia ni 1000cc auto ni kira ambil afkat tau. Ambil afkat tu maksudnya komplit lah daripada kawasan dalam ni. Wiring sampai dalam lah. Dashboard tak lah. Dashboard mana boleh masuk. Sebabnya afkat tu dia lebar sikit. Macam enjin bay. Enjin bay dia colour hijau ni. Kawasaki. Macam dalaman dia. Sekejap. Buka dulu. Aduh ni apa hal ni. Bekas wiring ni tak ada kena-mena. Sekejap. Sebenarnya nak cerita dashboard lah. Tapi tak apa tu. Oh ambil nafas dulu sikit. Dashboard daripada dashboard L5. Memang mari kali hitam lah ni. Dengan steering pun L5. Ni semua set L5 ni. Lepas tu kapet besar, kapet kecil tu. Bukan tu yang tu. Nampak tak? Ni kapet dia. Ori tulis merah. Seat complete depan belakang. Seat L5. Ni orang panggil benda. Batik benda. Batik bewok ke benda ni. Ikut suka nak panggil benda apa pun. Lepas tu door trim dia. Bukan door trim lah. Kira pintu komplit 44 L2M je. Orang panggil L2S. Kita pun L2S juga lah. Power window 44 ni. Nampak ni. Set mirror L5. Auto flip. Dia boleh ni tu. Boleh. Ya nama pun auto flip. Boleh lipat lah. Nampak tak? Lepas tu boleh kontrol dari dalam. Dekat-dekat macam nak menjaga. Belum habis lagi. Ada lagi. Brake. Macam disc brake ni. Ni disc brake depan belakang pakai L5. Brake kalau dah complete L5 memang siapa pernah pakai dia memang tahu macam mana brake dia. Rem dengan tayar baru saiz 14 inci ni. Kena dengan kereta je. Slide sikit tengok. Ini barulah orang panggil kereta. Pergi tak cerita lagi lah. Cat memang luar dalam ni. Sekali lah buka pintu apa benda semua ni. Nampak ni. Okey.